Akak dari mana ni akak? Dari Selamat. Telah di Sol. Sebelum balik ni nak kena tanya ni akak. Akak ke acik? Yang nak datang Gunung Positif ni siapa? Akak ke acik? Ni. Acik. Anak. Dua-dua. Okey, kan acik dah pusing-pusing gudang, dah tengok satu-satu meja makan dekat sini, nampak tak beza dia? Oi, nampak besar, nampak semua nampak. Nampak Beza macam mana tu? Beza apa? Beza kualiti ke? Barang. Design? Banyak design. Nampak banyak lah. Ada perbezaan lah. Seronok cik datang sini cik. Seronok cik. Layanan ranger semua orang dekat sini okey tak cik? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas ni cik pergi makan je Lepas belanja makan ngeteh-ngeteh dulu. Boleh? Kat mana tu? Kat mana nanti kita pergi dekat Haji Dolah Haji Dolah Bos Haji Dolah okey bos? Boleh. Acik, boleh tak kita nak minta satu nasihat daripada acik untuk anak muda macam kita orang ni? Ada tak kata-kata nasihat lah untuk kami semua acik? Nasihat untuk orang muda cik. Yalah. Sabaslah. Sabar Sabas. Ha. Dah 10 tahun ni. Usaha. Jangan patah semangat. Gagal sekali bukan gagal selamanya. Tu. Jadi siap-siap setiap untuk berjaya tu banyak dugaan dan cabaran. Betul. Tabah menghadapi, Oh. semoga berjaya di masa akan datang. Sampai bila-bila. Sampai yang nak cucu semua. Okey dah. Last lah. Jadi kasih kuat sikit lagi last ni. Semua balik. Acik dari mana ni acik? Dari Segama. Telah di Sol. Awak pergi TV dulu pun malu. Mana satu lah bagi. Tapi akak dengan acik. Dia tu kan expose. Dia pula ke belakang pula. Terima kasih kak dari jauh datang ke sini. Nanti ada rezeki kita jumpa lagi. Acik jangan lupa kita orang pula kat sini. Saya, Angel, Oyat. Tapi jangan lupa besok kalau dapat dulu. Aku aling dulu. Tapi makan dulu acik. Nak ajak ngeteh-ngeteh dulu. Ngeteh. Nasi ayam dulu, soto dulu. Dah nasi. Oh Rashid. Bukan dah tolak rezeki. Bukan tolak rezeki, kita dah rushing. Rashid. Next time jumpa kat Next time acik Tak apa nanti kita datang kita claim. Cantik. Akhirnya kita tahu. Ingat. Tangan kotor tau. Tak apalah kak. Kita pun pegang. Puas Ijan tengah busy.